Bangi Lanai Hotel. Okay. Hari ini kita akan troubleshoot masalah RCCB trip. 3 fasa RCCB trip. Okay. Ni mastermind ni. So masalah dia kita tengok dekat sini. Okay. So sekarang ni walaupun main switch dah tutup, dia masih boleh naik. Semua yang ni pun kita dah tutup, so dia fit juga. So ini pasti ada berlaku shorting antara earding dengan neutral. So kita akan troubleshoot apa masalah. Earding dia letak sini. Okay, sebahagian sini, sebahagian sini. Alhamdulillah kita dah jumpa punca. Kalau kita tengok dekat sini ni, RCCB dah boleh naik. Cuba kita touching dekat sini. Ingat trip. So kabel ini masalah, so kita akan cari punca lah. Kita jumpa dekat sini masalah, so kita test dengan soket tester. Tengok dia ada nyala 3 tak, tapi soket tester ni tak boleh dipercayai. So kita tengok kalau pakai beban trip dekat lampu. Okay, sekarang ni kita pasang. Okay, so kita tekan trip, mati lampu. So plug ni kita akan check dulu apa punca dia masalah dia. Okay, terbaik. Sebelum kita check plug ni, kita pergi ke bilik last sekali lah. Okay. So, alhamdulillah kita dah tangga pun kabel dia daripada soket plug. Kita asingkan daripada soket plug ni pun, kita touch dekat neutral bar tadi tu, masih lagi trip. So kita dapati kabel antara neutral dengan earding dah ada shorting dalam dinding ataupun atas dalam slab berapa, sebab bangunan ni 2 tingkat. Okay, so alhamdulillah kita dah jumpa punca. So untuk kes ni kita kena tarik pendawaian baru. Okay, terbaik. So job kita settle, lampu semua dah hidup, tak trip. Okay, terbaik. Inilah dia punya fuse dia tadi, yang neutral ni, dia pasangan dengan neutral ni dengan live ni. So kita dah cabut. Okay, so alhamdulillah kita settle.